guys, bersama saya lagi Syafiq Aiman dan juga Daniel Zombie. Hari ini kita akan bermain game Roblox dan kita akan naik MRT. Yeah, siapa yang tak pernah naik MRT yang duduk dekat luar negeri yang jauh daripada Klang Valley, korang kena tengok video ni sampai habis. Supaya korang tahu. Beza MRT dengan kereta api? MRT baru, kereta api lama. By the way, Zombie, kita berada dekat Seri Damansara, iaitu tempat tak nampak macam Seri Damansara pun. Mana DA Square? DA Square dekat sana, Zombie. Dekat sana. Tu. Nampak. Mana? Kalau tak nampak, pendek umur. Ini Seri Damansara lah. Ini Seri Damansara Center. Ni aku tahu. Mana? Bangunan apa ni? Mana? Kat mana? Yang tinggi tu atrium. Atrium, betul. Yang bawah tu, yang belakang atrium. Ya, betul. Apa nama bangunan tu? Itulah bangunan dia. Jadi, Zombie, kita akan naik MRT. Okey, kata je dekat dalam ni kita ada full map lah. Okay, ni ada tempat beli tiket ke? Tak nak beli kad suka. Bukan Suika dah, Tashenggo. Sini Malaysia, Zombie. Oh, Malaysia. Sorry los. Oh, kad suka tak boleh pakai kat Malaysia. Tak boleh. Okey, masuk dalam ni. Okey, jap. Kita tak payah bayar tiket lah ni, technically. Ni trial. Aku rasa dia free Free trial Trial, free trial. Okey, ke platform 1. Sebenarnya walaupun aku duduk Seri Damansara, aku tak tahu pun. MRT dia punya rupa macam mana. Sebab kau tak pernah naik? Ya, jadi kita kena main target hari ni, kita nak pergi ke Bukit Bintang, Zombie. So kita kena kita kena transit lah. Okay. So kita kena pergi ke platform 2 Kuasa Damansara. Platform 2. Sekejap. Betul ke kalau Kuasa Damansara? Ni ada map. Okay, kita tengok Okay, kita tak faham tu. Kuasa. Kalau aku sesat kat Jepun nanti macam mana? Tak apa. Kalau sesat kat Jepun, kita ada map. Okay, Kuasa Tapi kalau aku tak pandai baca map Kalau tak pandai baca map, kita kena pandai ke diri kita juga. Sebab kau ajar aku sekarang macam mana nak baca map ni. Okay, kalau kita nak baca map ni, bukan ajar aku seorang je. Kau ajar semua orang yang tengok sekarang yang tak pernah tengok map ni. Okay, yang kalau kita nak tengok map ni, kita kena tengok dulu warna apa yang kita nak naik sepatutnya lah. Okay, destinasi kita. Jadi kalau sekarang ni okay. Tepi sikit, tak nampak. Tepi Maya Love 382. Kau nampak ni yang dekat Kuasa Damansara warna kuning kan? Okay, Kuasa Damansara warna kuning. Nampak? Okay. So map ni mesti warna kuning juga. So kalau kamu cari, nampak tu warna kuning, nampak tu? Ada warna kuning kan? Sekejap. Aku tengok dari mana. Dekat apa? Aku nampak Putrajaya Central kat bawah tu. Ya, kalau yang bawah sekali Putrajaya Central, maksudnya line kuning ni boleh pergi sampai Putrajaya Central. Dan yang awal dia pergi dekat Kuasa Damansara. So kita bermula daripada, so kita sekarang you are here Kuasa Damansara. Ya, betul. Tapi dia bercantum dengan line hijau. Hijau Bermaksud stesen ni boleh pergi line hijau juga. Iaitu kalau kita nak pergi ke ding dong nak pergi ke Kajang, kita boleh naik kat sini juga. Faham tak? So kalau dari Kajang pergi ke Kuasa Damansara pun boleh? Boleh. Daripada Kajang nak ke Kuasa Damansara kena ikut line hijau. Yelah. Lepas tu tiba-tiba pula kau nak pergi Putrajaya. Kau macam orang panggil apa kat sini interchange. Ya, interchange. Bila kamu interchange je, kalau kamu nak pergi ke Putrajaya, kamu kena interchange. Okay, so sekarang ni Tun Razak Exchange ni. bukan. Okay, Kuasa Damansara, kita dah sampai, Zombie. Oh, ini aku tahu jalan ni. Okay, Kuasa Damansara. Ini highway pergi Sungai Buloh kan? Iya, betul. Lalu depan Damai tu. MRT 3. Wow. Okay, jom masuk. Mari masuk. Ini tak payah bayar juga ke? Ada dua line lah. Zombie. Sini. Masuk ini pun betul, Zombie. Okay. Alright, sekarang ni kalau kita nak pergi ke Bukit Bintang, kita kena ikut platform 1. Nampak tu? Okay, kita nak pergi Bukit Bintang, kena ikut platform. Punya apa? Ada benda meletup lah. So sekarang ni kita nak pergi ke stesen berikutnya. Bukan benda tu dekat dalam train ke? Apa dekat stesen keluar? Tak, sebab train tu kat atas kita. Oh, okey. Okay, dekat sini kita ada
Okay, ada list bantuan. Oh, dah. Ada live out of service. Okay, agak realistik, agak realistik. Biasalah tu. Agak realistik, Sangat realistik Lepas tu Tak sampai sekarang yang real life pun masih sama. Masih sama. Dia real life. Masih sama Dia lagi. follow. Driver ada banyak ni. Driver tak buat kerja tu. Driver tidur. Menunggu sesuatu yang sangat menebarkan bus driver pun ada. bagiku. Saat ku harus bersabar dan terus bersabar menantikan kehadiran dirimu. Entah sampai kapan aku harus menunggu sesuatu yang sangat sulit untuk ku jalani. Hidup dalam kesendirian sepi tanpamu. Sekarang ku berfikir cari penggantimu saat kau jauh di sana. Lama saya tunggu. Okay, harap itu masuk dalam video Kajang line. Apa line kuning tu? Putrajaya line. Putrajaya. Okay. Okay, kita kat apa? Kat KLCC? Siaran KLCC. Alright. Tu aku kat mana? dengar. Cari jom. Cepat. Train menghampiri platform. Bahasa Damansara. Mana? Sudah beratur di tepi pintu dan beri laluan kepada penumpang keluar terlebih dahulu. Kita kot. Mana laju gila train tu dah gerak tu. Ya ke? Lama aku turun. Tak lompat turun tak boleh. Tak laju tak boleh. Train tak tunggu Stesen tu. berikutnya. Sekejap. Abang Apa pula? Tadi kata kuasa. Ada tak turun pun. Ada satu ni. Sekejap mana? Asal tak boleh turun? Mana tak turun? Ikut. Kita kena tinggal tu. Oh ni lah weh, ikut sini. Ya Allah. La ilaha illallah. Di sini tadi. Macam ada lagi bunyi. Jom. Laju. Tak ada. Apa ni? Apa tren ni? Mana? Hai! Tren tidak. Apa jadi? Weh! Ayai! Weh, tren! Boleh tak masih ke ujung ni? Boleh dah. Weh, tren! Tak boleh kau lompat dah. Tak boleh lompat dah. Tren terbalik, Sofi! Angkat aku. Sofi, cepat! Macam mana kau duduk? Aku tengah duduk je, nampak? Aduh, hilang! Alamak. Apa jadi weh? Weh, apa jadi? Dah macam the back room lah. Itu lah tu. Report. Kau spawn kat aku tak? Sekejap. Let me check. Let me. Please lah, Tak please nampak lah. ada train pun kat sini. Kau dah spawn ke? Aku dah spawn dekat area sini. Aduh. Tapi dia ada option, ada macam kat lantai ni, spawn train track 7. Cuba tekan lagi sekali. Cuba try tekan lagi sekali. Aku pun boleh spawn train track 7. Tapi aku dengar macam footstep kau. Woi! Ini kau ya? Apa? Yang spawn kereta api ni kau ke? Haa. Okay, aku masuk boleh? Okey, kau masuk. Aku pelik sekali. Buat bapak terang! Tolong je dalam ni. Dah lah macam kau tolong aku tau. Apa tolong? Apa tolong? Aku tak nampak kau tapi aku rasa kau. Aku pun tak nampak kau tapi aku rasa kau. Weh, terangnya. Ya Okay, so Allah. kalau spawn train ni, apa functionnya? Boleh bawa ah. Tapi train ni bukan automatik ke? Jom kita pergi sampai ujung. Aku pun kat ujung ni. Aku tengah on the way ke ujung. Kau dengar footstep aku? Aku dengar kau. Mana ada MRT mana? Asal aku terkeluar? Ya, aku tembus mat. Weh, Lompat. tu aku rasa okey kalau sekarang Buloh ni macam bug, kita try pergi ke spawn train Putrajaya Line, pergi ambil kuasa Damansara override sliding. Putrajaya Line. Kuasa. Damansara overrun siding. Aku dah Aku still dengar footstep kau. okey, so kau ada dengan aku. Bau tak tegang sangat. Weh, aku boleh apa ni? Azal, kau boleh bawa ke? Kau cuba kau naik. Cuba duduk kat sini. Ada lah. Tapi oh my god. Cuba duduk kat sini. Aku kat sini. Okey, jap. Okey, cuba bawa. Cuba drive. Aku dog. duduk. Aku boleh buka. Oh my god. Wah, aku buka pintu train. Aku duduk. Duduk. Okey. Aku beritahu kau dulu. Kau jangan pergi straight kan. Azal. Tak try pergi straight. Okay, kita pergi straight. So macam mana nak bawa train. Okay, break. Train number. Sekejap.
check the digit to increase its value. How? Tak pandai dia buat kereta api. Oi, macam susah buat kereta api ni. Hai. 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 Dia boleh ikut ni. Yo. Oh, Haras. Tu ni. Haras. Weh, di bawah. Di bawah. Okey, walaupun. Kan. Pelatu gini di bawah. Aju mat. Ini bullet train ni. Ini bukan MRT ni Sobi. Ini bullet train tu. Kompleks apa? Uish. Dengan legging-leggingnya. Uish. Anda kita dekat Conley. Train menghampiri platform ke Kuasa Damansara. Macam-macam Sila bunyi yang beratur boleh di tepi pintu dan beri laluan kepada penumpang keluar terlebih dahulu. bapak realistik je The kau train dia. approaching platform to Kuasa Damansara is Keluar pula. arriving. Ada ni Please tak stand berhenti by ni. the side of the doors and let passengers alight first. Asal dia buka pintu belah sini. Kepada kau ni. So macam mana? Aku rasa aku tak nak naik MRT dah lepas ni. Dengan leggingnya. Takut dia naik MRT. Kalau aku legging, kalau aku legging, kau legging, itu bukan masalah. Betul. Masalah game ni lah. Masalah Tapi jadi next station kita turun. Sebab aku Anda rasa berada di Sekejap. Persiaran KLCC. kita dah persiaran kat sini. KLCC. You are now at Menghampiri platform. Persiaran Kita kena keluar, KLCC. Bayar driver dia ni. Sila beratur Oh, di tepi belah kiri. dan beri Tak ada laluan keluar ni. kepada penumpang keluar terlebih dahulu. Pasal tak nak berhenti. Berhenti weh! Wah, Kuasa Damansara is arriving. Berhenti weh! Please stand by Dia the berhenti. side of the doors Dah berhenti. and let Keluar. Weh! Anak aku naik kereta api pastikan anda membayar. Cepat. Keluar. Buka pintu weh! Lari keluar. Lari, jap. Laluan Putrajaya. Oh. So, Wow, mix wheel dia dapat free iklan dekat video aku. Pada belakang lah. aku rasa sampai sini. Sampai sini je lah. Tak nak dah naik MRT train dah. Okay. Wah. Bahaya lah yang driver. Je lah motor Chris satu. Stesen berikutnya. Betul. Sebab dia punya driver dia tu agak menyeramkan lah. Seram lah. Dia bawa tanpa memikirkan perihal orang lain. Mana dia ambil lesen ni? Tak tahu tu. Tapi tak silap aku MRT tak ada driver tau. Tu ada automatik tu. Tak apalah Sobi. Nampaknya kita habis di sini. So kita akan jumpa lagi dalam next video. Mix which I nak sebut entah benda ni. Jika anda suka, sila like. Sila jangan. Sila sponsor saya. Sila komen. Komen. Okay, jom. Bye bye Sobi. Aku balik naik taxi. Okay.